Lighting. So this is the Crocs. Ni saya beli dengan Ikmal. Tapi bukan magic pun. Saya tengok Ikmal punya kasut. Lepas tu saya tengok Ikmal punya kasut ni macam apa, tinggi, tapak dia tinggi. Saya pantang benda tapak-tapak tinggi ni. Saya kan tinggi diri orangnya. Tu yang beli tu. So ini dia. Cantik lah. Tapi yang ni kan, yang ni dia punya, apa nama dia? Ni apa nama dia? Chain. Dia punya tak tahulah. Button. Ni dia punya button ni tercicir dekat upsi, atas stage upsi. Saya tak tahu siapa jumpa. Kalau jumpa tolonglah simpan. Ni kasut Croc pandai. Jibit tu apa no? Apa bi? Jibit. Jimbit ke? Dek, basikal. Dek. Cuba panggil budak tu. Nak basikal. Itu kau Panggil budak halau. tu, kau yang basah. Lain yang dipanggil, lain yang basah. Tu ludah. Dia orang kata kau ludah. Siap. Lama ke brother ni? Aduh. Dia orang nak tengok kasut Thomas. Kasut Thomas? Aduh, kasut Thomas dah bawa-bawa beg. Kereta ni pula kau tengok penuh macam mana? Ni dah kurang Tengok kan? penuh macam mana? Jangan buka aib. Aku Sekejap je. Okey dah. Dia orang ni bahaya. Sekejap pun dia orang screen recording, dia orang slow motion kan? Oh. Dia ambil gambar, dia tak dia screenshot. Dia orang nak kau cerita pasal ta'aruf. Okay. Alhamdulillah feedback yang saya boleh ceritakan waktu ta'aruf tu, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ikmal jaga saya. Jaga pula. Bukanlah jaga, saya jaga diri sendiri. Dia jaga kita orang berempat lah kan. Kan berempat kan pergi. Memang dia bagus lah, alhamdulillah. Dia banyak belanja saya. Ikmal pun dia okey lah, dia gentleman. Sebab tu saya cakap, Ikmal ni kau nampak aje dia macam gitu kan. Kau rasa dia macam lembut-lembut macam tu. Tapi geng, Ikmal ni dia ada side yang gentleman dia. Dia pegangkan barang saya. Saya ngadu dengan dia. Saya jenis lenggang orangnya. Saya memang tak suka pegang barang kalau berjalan. Ada satu tu saya beli apa Haji Mas tu? Aku beli apa tak, perfume ke apa tak ingat. Berat. Lepas tu dia tanya saya, berat ke? Lepas tu saya cakap boleh tahan lah. Lepas tu saya suruh dia try pegang. Dia pegang. Lepas tu dia tak bagi saya balik kan. Dia terus bawa dengan beg dia yang sebelah tu berat. Saya punya beg lagi berat. Dia jalan. So saya cakap yang sini aku bawa. Lepas tu dia kata tak apalah, aku pegang kan. Aku kalau boleh peluk, aku dah peluk awak tu. Memang dia bagi saya gentleman lah. Saya ni jenis yang kasar. Tapi orang kata kalau kata jumpa dengan lelaki yang gentleman, saya rapuh sebenarnya. Lembik je saya sebenarnya. Soalan mahut. Sebenarnya lembik je saya ni kan. Dia gentleman lah. Walaupun dia tak payah nak kena ada jambang ke, tak payah nak badan sadar-sadar. Cukup dia layan saya sebagai seorang wanita pun saya dah cair dah. Itu lah. Tapi Ikmal bagus lah. Dia memang okey. Dia tak berkira bab duit. Dia tak ada orang kata nak suruh saya bayar ke apa, tak ada pun. Kalau saya bayar sekali pun, nanti dia macam, kenapa dia bayar? Macam tu. Tapi saya lantak lah. Saya pun ada duit, saya bayar. Saya tak kira. Saya tetap nak rajakan dia juga. Apa ingat dia je boleh ratungkan saya. Tu lah. Tapi okey lah, Ikmal okey. Seronok pergi ta'aruf. Dan rasa nak ta'aruf lagi. Tapi masa mencemburui lah. Masa mencemburui kita, ada free nanti saya ta'aruf lagi insyaAllah. Sekarang tak sempat, ada kerja. Waktu kerja tu je lah kita orang jumpa pun. Tak kerja tak jumpa lah. Macam ni saya nak balik Keluang 2 hari. Malam. Jangan Sihat dan dia? Jangan nak senyum sangat. Sihat. Jangan nak senyum sangat. Jerung kat dalam ni, Itu jerung. hormat orang tua tu. Lama Tapi no. sihat dan dia. Lama no mandang. Aku kalau jogging kat taman perumahan lah, ketak-ketik semua. Bila nak sampai? Lambat kat tu. Pen kamera arah lain mengah. Tengah lah jogging. Bos, boleh pinjam basikal ke? Boleh pinjam basikal? Pinjam basikal lah.
Pinjam lah. Sekejap je. Mau pinjam. Tak Satu minit. Tak boleh, tak apalah. Kau janji dengan Nak aku. minta ikmal lah macam ni, nak minta ikmal basikal lah. Kau janji dengan aku kau nak grab kepala dia. Aku Asal kau minta baik-baik. Ji, kau tahu kan aku beradab orangnya. Aku ni orangnya beradab, berabuk. Grab. Kalau itulah kau tak grab dia tadi. Kau tak kita dah boleh ronda-ronda lah. Grab. Oh, grab. Grab order lah. Aku bayangkan grab tu macam yang kita makan tu. Grab tu yang dekat leher tu, grab. Oh. Tapi tak apalah. Nanti aku minta Ikmal lah belikan. Ikmal kan? Ikmal. Ni bagai suami. Kata aku lah aku nak katuk dia. Serabut lah. Dah lah kot. Dah bagi ta'aruf 2 hari. Dah lah bersakitkan mata aku 2 hari. Dia halalkan aku je. Besok tu aku terus ketuk dia. Kata kau elak. Abang nak gold bar 999 boleh? Alah abang kan isteri minta. Kalau abang nak murah rezeki belikan lah. Kalau kau kahwin aku mesti boleh ni kan. Langkah bundul. Aku kena minta juga lah kan. Kau minta dengan lelaki kau lah minta dengan lelaki aku. Langkah bundul. Tak ada kena-mengena lah Haji. Oh tak Kau aku. Ke kau nak aku minta dengan lelaki kau? Suka-suka hati minta lelaki aku. Nampak marah. Jap. Aku tak dapat grab kepala orang tu. Aku grip kepala kau orang. Suka-suka sentuh lelaki orang. Dah ada lelaki sendiri kan? Ni cium kang. Kepada orang Kuala Lumpur yang mana ada masalah tayar bancit ke, tayar korang problem ke tiba-tiba, boleh terus je Roger dekat servis tayar. Cari kat Google. Nanti ada servis tayar. Macam ni saya jumpa kat Google ni tadi. Itulah itunya. Sebenarnya nak suruh dia kiss korang baik percuma. Saja je buat macam tu. Mesin ni akak kat jerung semua meh. Tarik. Cepat tarik. Akak kat jerung. Sana lighting. Okey. Cepat. Aku tengah nak peluk akak jerung. Okey, cepat. Akak kat jerung. Peluk. POV aku peluk akak jerung. Orang tak nampak. Bukan kau jadi POV macam kau ni. Okey. Okey, semula. Betul. Akak kat jerung. Peluk. Kau ke sini. Okey. Ya Allah. Lama dah ke sampai. Ya Allah. Daripada mana ni kak? Kalau lo orang nampak Akak aku sihat. merekod kau ni macam mana. Macam gitu. Nampak. Tapi akak Jarun nak cium pipi. Sini. Dahi. Hidung. Mulut tak boleh. Astagfirullahaladzim. Hidung lagi cepat. Okey, baik kak. Dah cukup. Abang ni jalan. Sorry bang. Sorry bang. Blushing. Blushing. Suka. Baik nak ambil gambar. Dia ambil gambar tayar kot. Dia nak ambil gambar tayar je. Sebab ada orang cakap aku macam tayar. Jadi aku pun peace lah. Tayar ni aku masalah dia. Tak tahu lah sebelum saya tinggal tak ada masalah. Cuma saya tinggal lama. Itu yang air angin dia full lah. 30 hari dia parking kat sini. Betul-betul 30 hari ya? Betul-betul 30 hari ya? Bukan tadi bukan main-main aja. Tak, Betul-betul 30 hari bang. Tak main-main je. Saya ada bergurau 24 jam. Daripada berapa bulan lah itu je kereta ni? 14 hari bulan sampai sekarang. Memang parking kat sini je. Tayar lain mungkin. Yang ni ada kurang angin. Dia orang kata melekat peluh kau. Kau cium-cium tadi. Taklah kat situ. Kan POV. Okey semua Tak ada peluh dah kan? Dia tak ada peluh kan tak payah komplain dah. Tak ada kan? Asal nak komplain pasal peluh tak suka. Kalau sayang kata terima, asal tak sukalah. Asal geli. Asal cium lagi kan? Ni. Sekali lap, sekali dengan moisturizer, sunscreen semua ada. Serum.
Bukan perlu biasa-biasa kak. Dasar kau kiong racun. Jangan Kau dekat kita sangat, gerak Dik. aja. Jangan dekat sangat, Dik. Jangan dekat sangat, Dik. Jangan dekat sangat, Dik. Okey, dah. Menurut perintah. Ya Allah, banyaknya aib aku tersebar. Tak apa wangi sebab perfume mahal. Diorang tanya kau ada Macam ada saya nak tunjuk perfume favourite saya. Yang Ikmal tu sebut-sebut saya beli tu. Ni perfume favourite saya. Penhaligon. Yang ni Boldness in a Bottle kot. Aku pun tak tahu nama dia apa kak. Ikmal cakap bau kematian. Ini bau dia sedap, bau leather. Cuba. Cuba korang bau. Wangi kan? Cuba bau. Wangi. Bau dia sedap lah geng. Sedap wangi dia orang kata. Mantap siap tipu kau. Sebab tu aku sayang kat Jerung. Dia faham aku. Walaupun dia orang menipu. Nampak sangat menipu boleh bau. Saya memang suka perfume-perfume bau-bau leather lah. Betul lah Ikmal memang pandai. Ni Ikmal bagi. Dia beli daripada Mekah hari tu. Dia balik daripada Mekah tu dia bagi yang ni. Dengan Riff. Dengan yang ni. Allah saya simpan dalam kereta. Dah nak habis saya pakai. Dengan Riff. Ni dua ni Ikmal bagi. Ni tak nampak pegang balik. Ni dua Ikmal bagi. Dengan abaya dua helai. Tapi abaya dua helai tu, dua pasang tu saya tak boleh pakai. Sebab tak muat. Tak kena saya. Diorang kata warna biru tu betul-betul wangi. Ni bau dia fresh. Dia bau fresh. Sedap lah. Tapi saya lagi suka yang Riff tu. Saya suka yang hitam, botol hitam saya pegang. Tu lagi wangi. Nak sedap-sedap. Kita ni nak sedap bau perfume, bukan nak sedap-sedap ngawak. Pergi main jauh-jauh boleh tak? Serabut lah. Rumbuk ni sedap. Dah ke bang? Belum. Oh, terima kasih bang. Tolong pumpkan. Bayar ya. Boleh pump sekali. Okay lah geng. Saya nak kena save bateri saya. Sebab nanti nak drive dah. Nak balik ke Keluang. Doakan perjalanan 2 kereta ni selamat sampai, selamat pulang. Itu je. Bye-bye. Nanti saya free, saya buat live lagi, okay? Sabar. Korang pergi masuk live Ikmal, kacau dia. Sabar. Korang pergi kacau dia, okay? 10,000. 10,000 buat apa ni? Ini hujan ke alium kau nak? Hujan. Takkan aku bercakap sini, yang jatuh sini kau. Tak macam kena batang hidung kau. Ingat alium kau. Cuba test sekali tengok. Aku pun boleh juga buat macam tu. Okay. Bye-bye semua. Jaga diri. Bye-bye. Bye-bye.